Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farahia binti Zamari daripada kelas Pendidikan Islam 4. Jadi, pada hari ini saya akan membentangkan tajuk kesan perubahan pendidikan semasa terhadap mobiliti sosial pelajar. Pembentangan ini akan melihat bagaimana perubahan dalam sistem pendidikan memberi kesan kepada peluang pelajar untuk meningkatkan lagi kedudukan sosial mereka dalam masyarakat. Pembentangan ini juga berkait rapat dengan konsep kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna yang menekankan peranan guru dalam membangunkan potensi pelajar secara holistik. Selain itu, pembentangan ini selari dengan big idea iaitu sosiologi pendidikan pemakin guru berkualiti. Dalam pembentangan ini, saya akan menerangkan beberapa perkara utama iaitu pengenalan kepada konsep mobiliti sosial. Kedua, perubahan pendidikan semasa. Ketiga, 5 kesan perubahan pendidikan terhadap mobiliti sosial pelajar. Dan yang terakhir ialah peranan guru dalam menyokong mobiliti sosial pelajar. Seperti yang kita ketahui, pendidikan merupakan salah satu institusi sosial yang sangat penting dalam pembangunan sesebuah masyarakat. Dengan melalui pendidikan, individu bukan sahaja memperoleh ilmu pengetahuan tetapi juga kemahiran, nilai dan sikap yang membantu mereka untuk membina kehidupan yang lebih baik. Dalam bidang sosiologi pendidikan sering dikaitkan dengan peluang seseorang untuk meningkatkan lagi kedudukan sosial mereka. Hal ini kerana pendidikan mampu membuka peluang kepada individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik serta meningkatkan lagi taraf hidup mereka. Di Malaysia, pelbagai perubahan pendidikan telah dilaksanakan seperti transformasi kurikulum, integrasi teknologi dalam pembelajaran dan pelaksanaan pendidikan inklusif. Jadi, perubahan-perubahan ini memberi kesan yang besar kepada peluang pelajar untuk meningkatkan mobiliti sosial mereka. Seterusnya, mobiliti sosial pula merujuk kepada perubahan kedudukan individu atau kumpulan dalam struktur sosial masyarakat daripada satu status kepada status yang lain. Konsep ini penting dalam memahami bagaimana seseorang individu boleh meningkatkan atau menurunkan kedudukan sosial mereka dalam masyarakat. Secara umum, mobiliti sosial boleh dibahagikan kepada dua jenis utama iaitu mobiliti sosial menegak dan mobiliti sosial mendatar. Mobiliti sosial menegak berlaku apabila seseorang mengalami perubahan status sosial yang lebih tinggi atau lebih rendah. Sebagai contoh, seorang pelajar daripada keluarga B40 berjaya menjadi doktor atau jurutera selepas mendapat pendidikan yang tinggi. Manakala mobiliti sosial mendatar pula merujuk kepada perubahan kedudukan tanpa perubahan besar dalam status sosial. Contohnya, seorang guru berpindah dari sebuah sekolah ke sekolah lain tetapi masih memegang jawatan yang sama. Dalam konteks pendidikan, mobiliti sosial menegak sering berlaku apabila pelajar berjaya meningkatkan taraf hidup mereka melalui pencapaian akademik. Seperti yang kita ketahui, sistem pendidikan sentiasa mengalami perubahan bagi menyesuaikan diri dengan keperluan masyarakat dan perkembangan dunia semasa. Di Malaysia, pelbagai inisiatif telah dilaksanakan bagi meningkatkan kualiti pendidikan negara kita. Antara perubahan pendidikan yang ketara termasuklah penggunaan teknologi dalam pembelajaran, penekanan kepada kemahiran abad ke-21 serta pelaksanaan pendidikan inklusif. Jadi, perubahan ini juga diperkukuhkan melalui pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan lagi kualiti pendidikan dan melahirkan pelajar yang berkemahiran tinggi. Melalui perubahan ini, sistem pendidikan diharapkan dapat menyediakan pelajar dengan pengetahuan serta kemahiran yang diperlukan untuk menghadapi cabaran masa hadapan. Seterusnya, mari kita lihat kepada teori pendidikan sebagai alat mobiliti sosial. Menurut tokoh sosiologi iaitu Amai Durkheim,
Pendidikan berperanan sebagai institusi sosial yang bentuk nilai, norma dan kemahiran yang diperlukan dalam masyarakat. Durkheim juga berpendapat bahawa pendidikan membantu menyediakan individu untuk memainkan peranan dalam masyarakat. Dalam konteks mobiliti sosial, pendidikan sangat memberi peluang kepada individu untuk meningkatkan lagi kedudukan sosial mereka melalui pencapaian akademik dan kemahiran yang diperoleh. Oleh itu, sistem pendidikan yang berkesan mampu membantu pelajar untuk mencapai mobiliti sosial yang lebih tinggi. Baiklah, mari kita lihat kepada kesan perubahan pendidikan semasa terhadap mobiliti sosial pelajar. Di sini saya kemukakan 5 kesan, iaitu yang pertama, peningkatan akses kepada pendidikan. Yang kedua, integrasi teknologi dalam pendidikan. Yang ketiga, pendidikan inklusif meningkatkan peluang pendidikan. Yang keempat, penekanan kepada kemahiran abad yang ke-21. Dan yang terakhir ialah peningkatan kualiti pendidikan. Salah satu kesan penting perubahan pendidikan ialah peningkatan akses kepada pendidikan. Pada masa kini, lebih ramai pelajar mempunyai peluang untuk mendapatkan pendidikan yang berkualiti tanpa mengira latar belakang sosial dan ekonomi. Pelbagai bantuan pendidikan seperti beasiswa, bantuan persekolahan dan program sokongan telah diperkenalkan bagi membantu pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah. Kesan daripada perubahan ini ialah pelajar daripada keluarga B40 mempunyai peluang untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui pendidikan. Dengan erti kata lain, pendidikan berfungsi sebagai alat penting untuk memecahkan kitaran kemiskinan antara generasi ke generasi yang lain. Selain itu, teori model budaya yang diperkenalkan oleh Bourdieu juga membantu menjelaskan hubungan antara pendidikan dan mobiliti sosial. Menurut Bourdieu, pelajar daripada keluarga yang mempunyai sumber pendidikan yang bagus seperti buku, sokongan ibu bapa dan pendedahan akademik, mereka mempunyai kelebihan dalam sistem pendidikan. Namun, melalui dasar pendidikan yang memberi peluang kepada semua pelajar, jurang ini boleh dikurangkan. Sebagai contoh, bantuan pendidikan dan peluang pembelajaran yang lebih luas dapat membantu pelajar daripada latar belakang kurang berkemampuan meningkatkan pencapaian mereka. Hal ini menunjukkan bahawa pendidikan berperanan penting dalam membantu pelajar meningkatkan lagi mobiliti sosial mereka. Yang kedua ialah integrasi teknologi dalam pendidikan. Perubahan pendidikan juga dapat dilihat melalui penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP. Pada masa kini, pelajar menggunakan pelbagai platform digital seperti Google Classroom, D5, Microsoft Teams dan portal e-pembelajaran lain untuk mengakses bahan pembelajaran, menghantar tugasan serta mereka berpeluang untuk berinteraksi dengan guru dan rakan sekelas secara maya. Hal ini membolehkan mereka untuk memiliki pengalaman pembelajaran yang berlaku secara fleksibel dan berterusan, iaitu tidak terhad oleh masa dan juga tempat. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran bukan sahaja memudahkan kita untuk mengakses maklumat, tetapi juga melatih para pelajar untuk menguasai kemahiran digital yang kritikal, iaitu termasuklah seperti kemahiran menyelidik dan menilai maklumat dalam talian, kemahiran komunikasi maya dan kolaborasi dalam kumpulan digital, serta mengurus data dan menggunakan alat digital untuk menyelesaikan masalah.
Kemahiran ini sebenarnya dapat meningkatkan lagi kebolehpasaran pelajar apabila mereka memiliki pasaran kerja moden di mana hampir semua industri kini memerlukan pekerja yang cekap teknologi dan bersedia untuk menghadapi cabaran digital. Selain itu, integrasi teknologi juga merapatkan jurang pendidikan antara pelajar bandar dan pelajar luar bandar. Pelajar yang sebelum ini mempunyai akses terhad kepada sumber pembelajaran, kini dapat mengakses bahan dan juga modul digital yang sama, iaitu dengan cara ini membolehkan mereka untuk bersaing dengan pelajar daripada kawasan lebih maju. Dari perspektif mobiliti sosial, penggunaan teknologi dalam pendidikan memberi peluang kepada para pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah atau B40 iaitu B40 untuk meningkatkan lagi pencapaian akademik mereka, seterusnya membuka laluan ke pekerjaan yang lebih profesional dan peningkatan taraf hidup. Dengan cara ini, pendidikan berteknologi tinggi bukan sahaja berfungsi sebagai alat pembelajaran tetapi juga sebagai pemangkin untuk mobiliti sosial menegak. Tambahan lagi, penggunaan teknologi turut membangunkan keyakinan diri dan kemandirian diri para pelajar kerana mereka belajar untuk mengurus pembelajaran sendiri, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah secara berinovasi. Ini menjadikan pelajar lebih bersedia untuk menghadapi kehidupan yang lebih kompetitif sekaligus menyokong aspirasi negara untuk melahirkan generasi yang berpengetahuan, berkemahiran dan berdikari. Kesan yang ketiga ialah pendidikan inklusif meningkatkan peluang pendidikan. Perubahan pendidikan kini memberi penekanan yang lebih besar kepada pendidikan inklusif, iaitu pendekatan yang memastikan semua pelajar termasuk pelajar berkeperluan khas mendapat peluang pembelajaran yang sama. Melalui pelaksanaan program pendidikan inklusif, pelajar berkeperluan khas dapat belajar bersama pelajar arus perdana dalam persekitaran yang sama sambil menerima sokongan dan penyesuaian pembelajaran yang diperlukan. Pendekatan ini bukan sahaja menyokong perkembangan akademik tetapi juga membantu pelajar meningkatkan keyakinan diri, kemahiran sosial dan interaksi interpersonal. Dari perspektif Durkheim, pendidikan berperanan membentuk nilai sosial dan membantu individu menyesuaikan diri dalam masyarakat. Pendidikan inklusif membolehkan pelajar berkeperluan khas merasakan mereka adalah sebahagian daripada masyarakat yang sama, seterusnya mengurangkan stigma sosial dan meningkatkan rasa diterima dalam komuniti pembelajaran. Selain itu, pendidikan inklusif memberi peluang yang lebih adil kepada semua pelajar untuk mencapai kejayaan akademik tanpa mengira latar belakang atau keperluan khas. Pelajar yang sebelum ini menghadapi halangan fizikal atau akademik kini dapat menumpukan perhatian kepada pembelajaran mereka secara efektif, meningkatkan peluang mereka memasuki institusi pendidikan tinggi atau pekerjaan profesional. Dengan cara ini, pendidikan inklusif bukan sahaja meningkatkan pencapaian akademik tetapi juga menyokong mobiliti sosial menegak kerana ia membuka peluang kepada pelajar berkeperluan khas
untuk meningkatkan taraf hidup mereka, memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan menjadi ahli masyarakat yang produktif. Tambahan lagi, pendekatan inklusif mengajar pelajar arus perdana tentang toleransi, empati dan kerjasama sekaligus membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Ini menunjukkan bahawa pendidikan inklusif memberi manfaat bukan sahaja kepada individu tetapi juga kepada struktur sosial secara keseluruhannya. Kesan yang keempat ialah penekanan kepada kemahiran abad ke-21. Salah satu perubahan penting dalam sistem pendidikan pada masa kini ialah penekanan kepada pembangunan kemahiran abad ke-21. Kemahiran ini dianggap sangat penting kerana dunia pada hari ini mengalami perubahan yang pesat akibat perkembangan globalisasi, teknologi dan ekonomi digital. Oleh itu, sistem pendidikan tidak hanya memberi fokus kepada penguasaan fakta atau pengetahuan semata-mata, tetapi juga memberi perhatian kepada pembangunan kemahiran yang dapat membantu para pelajar menghadapi cabaran masa hadapan. Antara kemahiran utama yang ditekankan dalam kemahiran abad ke-21 ialah pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi dan kerjasama. Pemikiran kritis merujuk kepada kebolehan pelajar untuk menganalisis maklumat, menilai sesuatu isu secara rasional dan membuat keputusan yang tepat. Kreativiti pula merujuk kepada kebolehan pelajar untuk menghasilkan idea baharu serta mencari penyelesaian inovatif terhadap sesuatu masalah. Selain itu, kemahiran komunikasi membantu pelajar menyampaikan idea dengan jelas dan berkesan. Manakala, kemahiran kerjasama membolehkan pelajar bekerjasama dalam kumpulan serta menghargai pandangan orang lain. Jadi, pendekatan ini selaras dengan pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 iaitu PAK 21 di sekolah-sekolah di Malaysia. Dalam pendekatan PAK 21 ini, guru tidak lagi hanya menggunakan kaedah pengajaran secara tradisional yang berpusatkan guru, tetapi lebih menekankan pembelajaran yang berpusatkan murid. Pelajar digalakkan untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran melalui aktiviti seperti perbincangan kumpulan, pembentangan, penyelesaian masalah dan projek kolaboratif. Melalui aktiviti-aktiviti ini, pelajar bukan sahaja memperoleh pengetahuan tetapi juga membina kemahiran berfikir dan kemahiran sosial yang penting. Melalui pendekatan ini juga, pelajar tidak hanya menghafal fakta semata-mata, tetapi mereka belajar bagaimana untuk berfikiran secara kritis, membuat analisis serta mencari penyelesaian kepada sesuatu masalah. Hal ini sangat penting kerana dunia pekerjaan pada masa kini memerlukan individu yang mampu berfikir secara fleksibel, menyesuaikan diri dengan perubahan dan menghasilkan idea yang kreatif. Majikan pada hari ini tidak hanya menilai pencapaian akademik seseorang, tapi juga menilai kemahiran insaniah seperti komunikasi, kepimpinan dan kebolehan bekerja dalam pasukan. Oleh itu, penguasaan kemahiran abad ke-21 membantu meningkatkan daya saing pelajar dalam pasaran pekerjaan pada masa hadapan. Pelajar yang mempunyai kemahiran ini lebih berpotensi untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan pendapatan serta mencapai kehidupan yang lebih stabil.
Dalam konteks sosiologi pendidikan, keadaan ini secara tidak langsung menyumbang kepada peningkatan mobiliti sosial kerana pendidikan menjadi medium yang membolehkan seseorang individu meningkatkan kedudukan sosial dan ekonomi mereka dalam masyarakat. Secara keseluruhannya, penekanan terhadap kemahiran abad ke-21 dalam sistem pendidikan bukan sahaja membantu membentuk pelajar yang lebih berpengetahuan dan berkemahiran, tetapi juga berperanan sebagai satu mekanisme penting dalam meningkatkan peluang mobiliti sosial dalam kalangan pelajar. Kesan yang terakhir ialah peningkatan kualiti pendidikan. Jadi, peningkatan kualiti pendidikan ini sebenarnya telah menjurus kepada perubahan dalam kurikulum dan sistem pentaksiran yang mana ia merupakan salah satu usaha yang penting dalam meningkatkan lagi kualiti pendidikan di Malaysia. Kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM sentiasa melakukan penambahbaikan terhadap kurikulum supaya ia menjadi lebih relevan dengan keperluan semasa serta selari dengan perkembangan global. Perubahan ini termasuklah penekanan terhadap pembelajaran yang lebih bermakna, penggunaan kaedah pentaksiran yang pelbagai serta penerapan nilai dan kemahiran yang diperlukan dalam kehidupan sebenar. Kualiti yang lebih dinamik dan sistem pentaksiran yang lebih holistik bertujuan untuk memastikan proses pembelajaran tidak hanyalah tertumpu kepada peperiksaan semata-mata. Sebaliknya, pelajar dinilai melalui pelbagai kaedah seperti tugasan projek, pembentangan, kerja kumpulan serta pentaksiran berterusan yang menggambarkan keupayaan sebenar mereka secara menyeluruh. Pendekatan ini membantu guru untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan para pelajar dengan lebih tepat. Seterusnya, membolehkan guru merancang strategi pengajaran yang lebih berkesan. Pendidikan yang berkualiti memainkan peranan yang penting dalam melahirkan pelajar yang berpengetahuan, berkemahiran dan berdaya saing. Pelajar bukan sahaja memperoleh pengetahuan akademik, tapi juga kemahiran insaniah seperti kepimpinan, komunikasi dan pemikiran kritis dalam menyelesaikan masalah. Jadi kemahiran-kemahiran ini sangat penting untuk membantu para pelajar supaya menyesuaikan diri dengan cabaran dunia yang moden iaitu yang semakin kompleks dan juga kompetitif. Apabila pelajar mendapat pendidikan yang berkualiti, mereka mempunyai peluang yang lebih besar untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, sama ada di institusi pengajian tinggi tempatan atau antarabangsa. Pendidikan yang lebih tinggi kebiasaannya membuka lebih banyak peluang kerjaya serta meningkatkan kebarangkalian untuk memperoleh pekerjaan yang lebih stabil dan berpendapatan tinggi. Hal ini seterusnya memberi peluang kepada individu untuk meningkatkan taraf hidup mereka serta kedudukan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks sosiologi pendidikan, keadaan ini menunjukkan bahawa pendidikan yang berkualiti berfungsi sebagai satu mekanisme penting yang membolehkan seseorang individu meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka melalui usaha dan pencapaian akademik. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa perubahan dalam kurikulum dan sistem pentaksiran yang bertujuan meningkatkan lagi kualiti pendidikan bukan sahaja memberi kesan kepada pencapaian akademik pelajar, tetapi juga memainkan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan mobiliti sosial pelajar kerana pendidikan yang berkualiti membuka lebih banyak peluang untuk masa depan yang lebih baik. Dalam konteks ini juga, saya ingin mengambil perspektif daripada teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx.
iaitu beliau menyatakan bahawasanya pendidikan ini juga merupakan satu cerminan ketidaksamaan sosial dalam masyarakat. Menurut teori ini, golongan yang mempunyai banyak sumber ekonomi, kebiasaannya mereka mempunyai akses yang lebih baik dalam pendidikan yang berkualiti. Namun begitu, perubahan pendidikan yang dilaksanakan oleh kerajaan bertujuan mengurangkan jurang pendidikan antara golongan masyarakat. Dengan meningkatkan akses kepada pendidikan, sebenarnya ia telah memberi peluang kepada mobiliti sosial dalam kalangan pelajar supaya ia dapat diperluaskan secara lebih meluas. Untuk menunjukkan kesan pendidikan terhadap mobiliti sosial, kita boleh merujuk kepada inisiatif Universiti Kebangsaan Malaysia iaitu UKM melalui Program Siswa Sulong 3.0. Program ini memberi bantuan kepada para pelajar yang terdiri daripada keluarga B40 yang mana ia membolehkan mereka menumpukan perhatian kepada pembelajaran tanpa perlu memikirkan soal tekanan kewangan. Jadi, program ini menyediakan bantuan keuangan dengan jumlah keseluruhan iaitu sebanyak RM212,100 termasuk pembebasan yuran pengajian dan penginapan ditaja untuk pelajar yang terpilih. Hasilnya, pelajar dapat lebih fokus dalam pembelajaran, dapat meningkatkan lagi prestasi akademik dan seterusnya membuka peluang pekerjaan profesional yang membantu mobiliti sosial mereka. Ini menunjukkan bahawa pendidikan bukan sekadar sahaja untuk menyampaikan ilmu, tetapi ia juga berfungsi sebagai alat untuk menaikkan status sosial individu dalam sesebuah masyarakat. Jadi, mari kita lihat dalam konteks peranan guru dalam meningkatkan mobiliti sosial pelajar. Seperti yang kita ketahui, guru memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan perubahan pendidikan supaya memberi kesan positif kepada para pelajar. Jadi, melalui pendekatan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna, guru perlu menggunakan strategi pengajaran yang berkesan serta relevan dengan keperluan pelajar pada masa kini. Guru juga perlu membantu para pelajar untuk membangunkan kemahiran abad ke-21 serta mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Selain itu, guru juga berperanan sebagai pembimbing yang membantu pelajar untuk mengenal pasti potensi dan bakat mereka. Dengan bimbingan guru yang berkualiti, pelajar akan lebih bersedia untuk mencapai kejayaan dalam pendidikan dalam masa yang sama dalam kehidupan mereka. Kesimpulannya, perubahan pendidikan semasa memberi kesan yang sangat besar terhadap mobiliti sosial pelajar dalam masyarakat. Sistem pendidikan yang sentiasa berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman memainkan peranan penting dalam menyediakan peluang yang lebih luas kepada pelajar untuk meningkatkan kedudukan sosial dan ekonomi mereka. Antara kesan perubahan pendidikan yang dapat dilihat ialah peningkatan akses kepada pendidikan, integrasi teknologi dalam proses pembelajaran, pelaksanaan pendidikan inklusif, penekanan terhadap kemahiran abad ke-21 serta usaha meningkatkan kualiti kurikulum dan sistem pentaksiran. Kesemua perubahan ini menunjukkan bahawa pendidikan pada masa kini tidak hanya tertumpu kepada penyampaian ilmu semata-mata, tetapi juga memberi penekanan kepada pembangunan potensi pelajar secara holistik. Jadi, melalui perubahan-perubahan ini, pelajar diberikan peluang yang lebih luas untuk memperoleh pengetahuan, kemahiran dan pengalaman pembelajaran yang relevan dengan keperluan dunia moden. Hal ini membantu para pelajar untuk
meningkatkan pencapaian akademik mereka. Seterusnya, membuka peluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dan memperoleh pekerjaan yang lebih baik untuk masa hadapan mereka. Secara tidak langsung, keadaan ini membolehkan para pelajar untuk meningkatkan lagi taraf ekonomi kehidupan mereka serta kedudukan sosial mereka dalam masyarakat, yang akhirnya menyumbang kepada peningkatan mobiliti sosial. Dalam konteks ini, pendidikan berfungsi sebagai satu mekanisme penting untuk membantu individu itu keluar daripada kitaran kemiskinan dan mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Oleh itu, jelas bahawa sistem pendidikan yang berkualiti memainkan peranan yang sangat penting dalam melahirkan generasi yang berpengetahuan, berkemahiran, berdaya saing dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Justeru, semua pihak termasuk kerajaan, institusi pendidikan, guru dan masyarakat perlu terus bekerjasama untuk memastikan sistem pendidikan di negara kita ini sentiasa diperkukuhkan agar dapat memberi manfaat kepada generasi pada masa yang akan datang. Berikut merupakan rujukan yang telah saya gunakan untuk pembintangan kali ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.